selagi mana kita tak bagi tahu ke orang pendirian kita, selagi itulah kita rasa susah hati. Tapi ada seorang ustaz, saya jumpa dia, saya terkejut dengan alasan dia. Saya kata la haula wala quwata illa billah, dia peruluk-ulukkan sunnah. Ada ustaz kadang-kadang dia nak maintain status quo. Apa salah kita ubah kepada benda yang lebih baik, yang confirm sunnah? Yang kita kata kita Syafi'i sangat, ni Syafi'i mana yang kita ikut dalam bab ni? Imam mazhab Syafi'i tak bagi. Baca kitab-kitab pondok, dia tak bagi. Kitab-kitab pondok lama pun dia tak bagi. Tak tahu daripada mana datang benda ni. Wallahu a'lam. Adakah kita, tu yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili cakap kan, apakah tanaman yang paling cepat berhasilnya manfaat kepada penanam? Bukan tanam pokok, kerana tunggu lama. Tanam mayat. Siang tanam, malam sudah boleh makan. Boleh Ustaz terangkan cara terbaik untuk kita meraihkan datang jemputan tahlil, kenduri arwah, yasin, talqin? Tuan-tuan, talqin selepas mengkuburkan mayat, yang orang Melayu buat tu mazhab Syafi'i. Hadisnya dhaif. Tapi kalau dia berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita tak bantah, kerana itu mazhab. Tapi kalau pilihan saya tak talqin. Dan saya pesan kepada isteri saya, kata kalau saya mati, bagi tahu pada orang yang akan uruskan jenazah saya tak mau talqin yang macam mazhab Syafi'i pakai, kerana hadisnya dhaif. Kita nak pakai dalam yang mazhab lain punya, iaitu hanya berdiri, dikubur, is'alu li akhikumut tathbit fa innahu al-an yus'al, doa. Dalam hadis Nabi kata, bila lepas Nabi menguburkan mayat, Nabi kata mintalah kepada Tuhan supaya kawan kamu ni diperteguhkan jiwa, kerana sekarang dia ditanya. Kemudian berdoa, lepas tu balik. Adalah tazkirah sikit, tazkirah umum, bukan untuk si mati, untuk semua yang ada atas kubur. Ada hadis. Tapi kalau ada orang buat talqin versi mazhab Syafi'i, kita tak bantah lah, itu mazhab Syafi'i. Tapi hadisnya dhaif. Adapun kenduri arwah malam kematian, yang ni memang ada hadis yang larang. Ia amalan jahiliyah, ia adalah ratapan. So macam mana kita nak buat? Buat macam saya buat. Saya bukan nak tunjuk saya bagus, tak. Tapi tuan-tuan, selagi mana kita tak bagi tahu ke orang pendirian kita, selagi itulah kita rasa susah hati. Jadi kalau kita dah bagi tahu ke orang ni pendirian kita, tolong hormat, maka orang akan faham. Contoh macam mana? Saya pergi satu kuliah Maghrib. Lepas tu pengurusi tu bagi tahu, ni ada orang ustaz nak jemput ustaz, dia ada mati pagi tadi, ada keluarga dia mati, dia nak jemput ustaz untuk baca doa dan kenduri tahlil lah sikit. Saya kata minta maaf, kenduri mayat saya tak pergi. Itu pegangan yang saya pegang, itu apa yang saya belajar, itu apa yang saya yakin. Kenduri arwah makruh dalam mazhab Syafi'i, bid'ah dalam mazhab Syafi'i, dan juga sebahagian ulama yang lain mengatakan ia haram. Tambahan pula, kalau duit itu digunakan duit mayat dan mayat ada anak yatim, kita makan harta mereka. So kalau dia dengar benda tu, pengurusi tu dia dengar benda tu, berdik-berdik mata dia kan. Okey Ustaz, so saya macam mana? Saya kata, Tuan Haji, saya tak tahu. Tuan Haji terima jemputan saya bagi tahu siap-siap, saya tak pergi. Lepas pada tu dia faham, dia tak ada jemput saya lagi. Ya? Sunnahnya malam kematian ni jiran bagi makan. Kalau kita nak juga hadir, dia kata tak apalah meraihkan. Hadir, bawa makan. Bawa nasi ayam. Kira anak ni berapa orang? Oh, anak ni 5 orang. Beli nasi ayam 5 bungkus, 6 bungkus untuk mak sekali, untuk isteri si mati. Ni saya bawa nasi ayam. Dia kata, lah kami masak ni ha. Oh, saya tak tahu pula masak ni sunnah. Yang saya belajar sunnah bawa makan untuk keluarga si mati. Tak apalah, awak ambil lah. Saya tak nak menyusahkan awak, saya balik dulu. Terima kasih banyak. Moga-moga Allah memperbaiki kesedihan awak, mengampunkan si mati, dan juga membesarkan pahala awak atas kesabaran disebabkan oleh kematian ni. Paling tidak kita bukan hanya mengamalkan sunnah, kita didik dia dengan benda yang sunnah.
Betul? Tapi ada seorang ustaz, saya jumpa dia, saya terkejut dengan alasan dia. Saya kata, ni hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buat makanan untuk keluarga Ja'far bila Ja'far mati. Fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum, telah datang kepada mereka perkara yang menjadikan mereka sibuk dengan urusan mayat. Jadi jiran buat makan untuk keluarga. Dia kata, tak boleh lah masyarakat Melayu buat macam tu. Kalau semua pakat nak bagi makan, membazir. Semua bagi makan pada keluarga si mati, membazir. Saya kata, la hawla wa la quwata illa billah. Dia perolok-olokkan sunnah. Bukan tak boleh pakat, bagi pada keluarga si mati ni makan. Hari pertama saya, more pun boleh buat. Boleh ambil turn more. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ada ustaz kadang-kadang dia nak maintain status quo. Apa salah kita ubah kepada benda yang lebih baik, yang confirm sunnah? Yang kita kata kita Syafi'i sangat, ni Syafi'i mana yang kita ikut dalam bab ni? Imam Mazhab Syafi'i tak bagi. Baca kitab-kitab pondok, dia tak bagi. Kitab-kitab pondok lama pun dia tak bagi. Tak tahu daripada mana datang benda ni. Wallahu a'lam. Adakah kita, tu yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili cakap kan, apakah tanaman yang paling cepat berhasilnya manfaat kepada penanam? Bukan tanam pokok, kerana tunggu lama. Tanam mayat, siang tanam, malam sudah boleh makan. Tanam pokok kena tunggu lama kan, bertahun baru boleh makan. Tanam mayat lah. Bagaimana majlis-majlis di atas? Dia tak jejaskan akidah. Majlis macam tu tak jejaskan akidah. Tetapi majlis-majlis macam tu kita menyalahi sunnah. Kita mengamalkan satu benda yang Nabi tak tunjuk. Tuan-tuan, masa Khadijah mati, Nabi buat tak tahlil untuk Khadijah? Tak buat. Masa Nabi wafat, siapa buat tahlil untuk Nabi? Masa Abu Bakar meninggal, lauk apa yang dimasak dalam kenduri tahlil dia? Wallahu a'lam, tak ada. Kitab-kitab mazhab pun tak bagi tahu. Ini kadang-kadang dalam masyarakat Melayu, bila kenduri tahlil, kena masak makanan yang mayat suka, nanti dia nak balik makan. Siapa ajar benda ni? Agama mesti ambil daripada Nabi. Kalau baca dalam kitab mazhab Hanafi, lagi jelas dia kata makruh melakukan makan dan kenduri pada malam kematian, kerana kenduri makan ini disyariatkan fis surur, la fil huzun. Kenduri ini dilaksanakan pada waktu gembira, bukan pada waktu sedih. Tapi kita terbalik. Hari di mana disuruh untuk sedih, kita buat kenduri besar-besaran seolah-olah macam gembira, pesta. Hari disuruh untuk gembira, kita sedih pula hari raya, pergi kubur. Bukan hari lain tak boleh pergi, tapi punyalah sedih. Ui, kan? Basah boleh perah. Hari yang disuruh untuk gembira, kita sedih. Hari yang disuruh untuk sedih, kita buat pesta seolah-olah macam kita gembira. Kita banyak tukar benda. Benda yang disuruh untuk doa sendiri-sendiri, kita buat doa berjemaah. Doa ni elok sendiri-sendiri, kita buat doa berjemaah. Benda yang disuruh berjemaah, kita buat sendiri-sendiri. Solat kat R&R, semua cari tiang, semua cari dinding, solat tepi, tak kira orang masuk. Orang pun masuk belakang, belah kiri, tak kira lah, dia pun tunjuk. Tak terima tumpangan. Kita ubah benda yang Islam suruh. Heran kan? Saya pun macam, peliklah orang Melayu ni. Padahal benda boleh solat jemaah. Dia sebenarnya bukan takut solat jemaah tu, dia takut lepas tu nak baca doa tu. Kan, dia takut nak baca doa kan? Dia tak kerti baca doa. Lepas tu nanti orang tunggu dia. Dia pun tengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun tunggu. Dia pun nak mudah, orang tu pun. Lepas ni tuan-tuan jadi imam, jadi imam macam biasa, solat macam biasa, jadi imam tak ada masalah. Lepas tu tuan-tuan wirid sendiri, lepas tu terus bangun. Dia tanya, doa tak ada? Apa doa? Solat pun tumpang orang. Doa lah sendiri-sendiri.